Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada video yang lepas, anda telah belajar cara untuk memasang kit mini board versi 2.0 sehingga selesai. Jadi pada video kali ini, kita akan belajar pula cara untuk kita mengawal atur cara bagi membolehkan robot ini bergerak dan juga mengesan sensor ultrasonik dengan berkesan. Jadi jom kita belajar kawalan kit mini board 2.0. Jadi apabila kita telah siap membuat pemasangan kita punya kit mini board version 2.0, kita bolehlah mengawal perkasian yang telah dipasang. Jadi di sini adalah M2 dan di sini adalah M3. Ini adalah sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi untuk anda yang pertama kali menggunakan aplikasi Make, boleh buat carian di Play Store, cari sahaja perkataan Make. Okey, kemudian scroll bawah dia ada aplikasi Make Arduino Coding Simulator. Dan muat turun, kemudian boleh tekan butang play. Kemudian apabila dia dah buka, dia akan ke sini touch to start. Kadang-kadang dia akan update lah kepada version yang terkini. Touch to start, anda boleh login menggunakan akaun, macam saya ni, saya gunakan akaun Google Moi. Jadi login sahaja akaun Moi, kemudian kita boleh mulakan projek. Jadi bila anda telah log masuk kepada aplikasi Make, kita pergi kepada bahagian sharing with people. Okay, baik, kemudian kita pilih create project. Jadi di aplikasi Make, dia samalah lebih kurang macam M-Block. Jadi events, control, operators. Dan untuk kawalan kepada kita punya kit mini board, kita perlukan extension driver untuk kita punya motor driver dan juga kita punya ultrasonic sensor. Jadi di bahagian bawah ni ada butang extension. Klik di sini dan kita boleh pilih lah apa extension kita perlukan. Antaranya ialah L393D motor driver. Tap di sini dan akan beritahu setelah ditambah added. Dan juga kita akan gunakan juga ultrasonic sensor dan dia ada added. Jadi boleh back dan kita akan perasan akan ada dua block palette yang baharu. Okey, jadi bateri telah dicas penuh untuk kita buat pengujian. Dan jarak 1 meter telah saya buat menggunakan marker untuk kita anggarkanlah pergerakan kit mini board kita, dan kita akan mulakan pengujian kita dengan kalibrasi. Jadi perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kita nak calibrate ataupun kita nak buat kalibrasi kelajuan motor, sebab ada ketikanya motor kiri dan kanan ni tak sama kuasa dia. Jadi kita nak pastikan pergerakan motor tu lurus. Di dalam aplikasi Make, kita pergi ke bahagian kepada events. Kita tarik kepada when started. Ni boleh zoom. Baik. Pergi kepada bahagian L239D motor driver. Jadi kita tarik block move forward. Jadi kita akan gunakan arahan M2 untuk belah kanan dan M3 untuk sebelah kiri. Jadi kita akan pilih move forward M2. Motor power ni kita boleh letak 150. Kita boleh duplicate. Okey, pilih pula M3. Kemudian kita bagi pergerakan control, kita bagi pergerakan selama 3 saat. Okey, kemudian kita minta supaya motor itu berhenti. Okey, stop motor M2 dan stop motor M3. Kita boleh duplicate di sini. Duplicate dan stop M3. Jadi arahan ini adalah untuk kalibrasi pada motor. Jadi untuk memindahkan atur cara, kita boleh gunakan kabel USB seperti ini. Yang bahagian USB kita masukkan on the go adapter. Okey, baik. Jadi yang ini kita sambungkan kepada phone. Dan di bahagian sini kita sambungkan kepada kandungan pada mini board. Okey, baik. Kemudian kita hanya perlu tekan butang upload. Okey, kita akan perasan nanti allow make access. Kita tekan OK. Kemudian sudah. Jadi apa yang saya syorkan, jika masa kita nak transfer data, seeloknya kita off dululah butang kuasa supaya dia tak terus pergi. Jadi ini adalah pengujian untuk kalibrasi motor. Kita on. Jadi anda akan perasan pergerakan motor ni sebenarnya telah terbalik. Saya try tekan butang reset. Satu tayar pergi depan, satu tayar pergi belakang. Jika berlaku seperti ini, walaupun kita punya atur cara telah pergi kedua-duanya forward, kita perlu ubah kedudukan wayar merah hitam ini ke
posisi yang berbeza. Jadi saya akan off dahulu. Saya akan tukar kedudukan wayar merah hitam ini kepada depan belakang. Ini kita boleh adjust lah. Okey. Kita uji ke sambungan okey. Kita letak balik kereta dan kita tekan butang on. Okey, dia ada bergerak sedikit ke kiri. Jadi untuk pastikan pergerakan kereta ni lurus, kita boleh rendahkan kuasa motor di sebelah kanan. Jadi setelah saya buat pengujian, saya dapati kalibrasi menggunakan nilai 135 adalah paling sesuai lah untuk pastikan motor saya ni lurus. Jadi saya off, saya akan upload. Okey. Okey, nampak pergerakan lurus. Jadi sekarang ni kita dah calibrate, kuasa di motor kanan dan kiri adalah seiring. Dengan kuasa 135 kanan, 150, kereta dapat bergerak lurus. Jadi seterusnya kita nak kalibrasikan jarak pula. Okey, jadi di sini adalah jarak 0 cm, permulaan kosong. Jadi saya akan buat arahan 1 saat. Okey, jadi saya akan upload satu cara ini yang mana pergerakan motor selama 1 saat. Okey, upload sukses. Jadi kita akan lihat berjarak 0 cm, jika 1 saat berapa jauh dia akan pergi. Okey, jadi saya akan ambil pembaris dan ukur. Jadi dengan tempoh 1 saat, pergerakan yang boleh dicapai adalah 27 cm. Jadi kita boleh buat andaian, sekiranya tempoh 1 saat, robot ini akan bergerak lebih kurang dalam 25 cm ke hadapan. Seterusnya saya nak buat pergerakan robot ke arah jam dan juga arah lawan jam. Jika robot itu hendak pergi ke arah jam, iaitu pusingan 90 darjah, kita perlu arahkan motor di sebelah kanan untuk ke belakang dan juga motor di sebelah kiri untuk ke hadapan. Jadi pada arahan atur cara, kita pastikan M2 iaitu belah kanan backward dan juga M3 forward. Jadi ini akan menyebabkan pusingan motor ke sebelah arah jam, dan untuk masa pusingan kita boleh hadkan seperti dalam modul iaitu 0.33. Jadi kita akan cuba hantar arahan ini untuk melihat pusingan miniboard ke arah jam. Okey, tekan upload. Dan saya akan on. Okay, nampaknya pusingan tu lebih kurang dalam 100 darjah. Jadi sekarang ni saya nak cuba masa 0.25 untuk pusingan ke kanan. Jadi saya upload sahaja tu cara ini. Okey, kita tengok pusingannya adakah menepati 90 darjah. 0.25 saat. Okey, ngam 90 darjah. Jadi kita boleh setkan masa 0.25 ni adalah untuk pusingan 90 darjah. Bagaimana pula untuk pusingan motor ke kiri? Jadi kita buat terbalik sahaja kepada arahan ini daripada backward. Motor kanan akan pergi forward, motor kiri akan pergi backward. Jadi akan menyebabkan pusingan ke arah lawan jam. Seperti ini dan upload. Jadi boleh lihat motor akan bergerak ke arah lawan jam. Jadi untuk konsep pemikiran computational, kita boleh pastikan robot ni bergerak mengikut arah yang kita tetapkanlah. Jadi saya akan buat pengujian, robot ini akan pergi ke hadapan dengan mengelak objek yang ada di sini mengikut arahan yang kita tetapkan. Jadi saya akan tetapkan robot ini ke hadapan, ke kanan dan terus. Jadi untuk arahan, kita perlukan arahan yang lebih panjang. Kita pastikan mula-mula robot ini akan pergi forward. Kemudian dia akan pergi lebih kurang dalam 1 saat, iaitu dalam 25 cm. Kemudian kita bagi dia weight, pergi kepada control dan weight. Weight 0.5 saat. Seterusnya kita duplicate arahan di atas. Dan kita buat robot ini untuk pergi ke arah kanan. Jadi untuk pastikan motor ini ke arah kanan, kita kena pastikan M2, motor kanan backward dan juga motor kiri forward. Okay, jadi kita letakkan tadi 0.25 untuk pusingan 90 darjah. Selepas itu dia akan pergi menghadap ke kanan. Kita akan bagi sambung lagi dia ke depan balik. Kita duplicate keseluruhan benda ini. Dia akan pergi depan. Setelah dia menghadap kanan, dia akan pergi ke hadapan. Dia bergerak dalam tempoh 1 saat, lebih kurang dalam 25 cm. Kemudian dia akan
menghadap ke kiri. Jadi di sini saya akan letak weight semula 0.5, dia akan menghadap ke kiri. Ubah yang backward ni kepada forward, forward kepada backward. Yang ini akan menyebabkan motor pusing ke arah kiri. Setelah dia menghadap kiri, dia akan pergi terus. Waktu ni lah kita duplicate sahaja arahan ini. Okey, nampak sedikit panjang. Saya nak bagi dia terus sampai ke hadapan. Jadi kita untuk pergerakan yang lebih lama, kita tetapkan kepada 2 saat. Jadi robot ni akan bergerak lebih ke hadapan. Kemudian dia akan sampai ke garisan yang 1 meter lah. Jadi saya akan upload arahan ini. Jadi kalau ikut atur cara, minibot ni akan bergerak ke hadapan, pusing ke kanan dan terus pusing ke kiri serta terus. Jadi saya akan on. Okey, lebih kurang macam itulah. Maksudnya kita boleh tetapkan mengikut arahan yang kita buat. Okey, seterusnya saya nak buat robot kita ni bergerak dalam bentuk segi empat tepat. Jadi kita mula semula daripada atas. Okey, jadi untuk membuat pergerakan segi empat, saya akan duplicate sahaja arahan ini. Okey, kita duplicate. Ini pergerakan terus kedua. Ini pergerakan terus yang ketiga. Dan ini adalah pergerakan terus yang keempat. Ataupun kita boleh buang sini terus tanpa belok. Jadi mengikut arahan yang kita buat, robot ni akan bergerak dalam bentuk segi empat tepat ke hadapan, kanan, kanan dan kanan. Okey, jadi saya akan cuba pindahkan atur cara. Seeloknya sebelum kita pindah tu kita offkan dahululah. Okey, cabutkan kunci kuasa. Jadi saya akan letak di sini, kita on. Okey, jadi nampak robot ni dapat bergerak dalam bentuk segi empat. Jadi itulah pergerakan mengikut arahan yang kita boleh tetapkan menggunakan M2 dan juga M3. Okey, seterusnya kita nak buat atur cara yang mana boleh mengawal ultrasonic sensor yang di hadapan. Jadi sambungan sensor ultrasonik yang telah dibuat ialah VCC dan ground telah dipasangkan di sebelah sini. Untuk kita punya eco, wayar warna putih telah disambungkan kepada A3, A0, A1, A2, A3 yang di sini. Untuk wayar trigger telah disambungkan kepada A2. Okay, untuk bacaan pin digital, di sini adalah 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi kita boleh kenal pasti dalam aplikasi Make yang mana kita telah sambung trigger kepada pin yang ke-16, 14, 15, 16 dan juga echo kepada pin 17. Jadi bergantung di mana kita sambungkan ia, sama ada kita nak sambung daripada 14, 15, mana-mana pun boleh. Yang penting kita faham kedudukan echo dan juga trigger. Jadi dalam aplikasi Make, saya akan buang balik atur cara ni. Jika nak simpan, boleh saja tekan butang simpan seperti ini. Okey, jadi saya akan buang ni dahulu. Okay, when started, kita pergi kepada bahagian control. Kita kena tarik block forever. Kemudian if then else. Jadi untuk atur cara yang melibatkan ultrasonic sensor, seperti tadi kita boleh tambah jika belum tambah sensor ultrasonic di sini. Jadi kita pergi kepada bahagian ultrasonic sensor, kita boleh tarik sensor ini keluar. Seperti yang kita sedia maklum, pin trigger iaitu wayar kelabu telah kita sambungkan kepada pin yang ke-16 dan echo warna putih telah sambungkan kepada pin 17. 16 trigger, echo 17. Jadi pada kita punya atur cara, kita tetapkan siap-siap trigger 16 dan echo adalah 17. Okey. Jadi untuk kita pastikan dia punya jarak mengikut nilai apa yang kita nak, kita pergi kepada operators, kita tarik blok yang ini. Maksudnya jika membaca sensor ultrasonik nilai bawah berapa sentimeter. Katakanlah saya nak tetapkan jika ultrasonik sensor ini mengesan jarak di bawah 10 cm. Sebagai contoh saya tarik yang ini. Jadi untuk program pertama saya akan tetapkan kita punya minibot bergerak terus sahaja. Okey, jadi dengan motor kanan dengan kuasa 135, kemudian motor yang 3 M3 dengan kuasa 150.
Yang ini arahan akan membuatkan robot ini bergerak terus, tetapi jika ia terjumpa halangan bawah 10 cm, saya akan pastikan motor M2 dan juga motor M3 berhenti. Jadi ini adalah atur cara dia untuk yang pertama, supaya motor kita berhenti apabila jumpa halangan. Okey, kita upload. Robot ini akan bergerak ke hadapan. Okey, dia jumpa halangan bawah 10 cm, dia akan berhenti. Saya ulang balik, kalau saya angkat ke belakang, ke jalan, dia jumpa benda yang menghalang, dia akan berhenti. Sama juga, angkat, dia akan jalan, ke tangan pun dia akan berhenti. Okey, ini arahan pertama. Maksudnya, ultrasonic sensor ni berfungsi lah. Jadi seterusnya saya nak buat satu lagi atur cara yang mana kita punya mini board akan sentiasa bergerak ke hadapan, dan bila jumpa halangan dia akan pusing ke arah kanan, kemudian akan teruskan pergerakan sampai bila-bila. Jadi pada atur cara yang telah kita buat, kita hanya perlu ubah sedikit sahaja. Di bahagian selepas stop motor M3, kita letak satu block weight. Okey, letak satu block weight. Kemudian kita akan buatkan motor ini pusing ke arah kanan dengan memberi arahan move M2 kita akan bagi ke belakang dengan kuasa 130 tadi. Kemudian M3 akan ke hadapan dengan kuasa 150. Untuk pusingan ke kanan seperti kita maklum tadi, kita kena letak weight 0.25. Kemudian kita akan bagi motor berhenti sekejap. Stop motor M2 dan juga M3. M2 dan 3 akan stop. Kemudian baru akan wait 0.5 saat, baru dia akan teruskan perjalanan. Jadi ini contoh atur cara untuk pergerakan terus, dan jika ada halangan dia akan pergi ke kanan. Jadi saya akan pindahkan atur cara. Okey, jadi saya akan buat pengujian terhadap pergerakan robot. Okey. Dan jika robot ini menerima halangan, akan berhenti, pusing ke kanan dan tunggu. Tiada halangan, baru dia akan pergi terus. Dan pastinya, projek kit mini board ini dapat menarik minat murid yang lebih mendalam kerana ia menggunakan sensor ultrasonik dan murid dapat bermain sambil belajar dengan lebih menyeronokkan untuk memastikan atur cara yang dibuat adalah tepat mengikut apa yang dikehendaki. Jadi itulah apa yang boleh kita lakukan dengan kit mini board versi 2.0 bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran RBT tahun 6 tajuk asas robotik berjalan dengan lebih seronok dan juga berkesan. Okay, jadi jumpa anda pada video-video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.